Assalamualaikum. Ini kisah seram aku dengan kawan aku, Samad. Semasa kami bekerja sebagai pembanci penduduk dulu. Satu hari, aku dan Samad ditugaskan buat bancian dekat perkampungan orang asli. Kami dibantu oleh Abang Ropi, penduduk asal kampung tu. Sampai dekat sana, kami masuk satu rumah pelik. Rumah Tok Pawang. Masa tengah banci, Tok Pawang ni cakap dia ada isteri dan anak. Tapi kami tak nampak sesiapa pun. Samad boleh pula ketawa, ingatkan gurauan. Tok Pawang marah dan tiba-tiba tunjuk tepat ke arah Samad sambil berkata sesuatu yang kami tak faham. Bila keluar rumah, baru Abang Ropi beritahu anak Tok Pawang suka dekat Samad. Malam tu juga, aku dengan Samad mula diganggu. Tengah tidur nyenyak, jam 2 pagi pintu rumah diketuk kuat. Rumah jadi panas. Kami berdua berpeluh. Rupanya Samad mimpi nampak Tok Pawang dengan dua perempuan. Seorang wanita tua yang bodoh dan seorang lagi perempuan muda bertaring. Barulah kami sedar, keluarga Tok Pawang yang disebut tadi sebenarnya bukan manusia. Sejak hari itu, Samad mula diganggu cinta makhluk halus. Dan aku pun terkena tempiasnya. Korang pernah dengar tak manusia bercinta dengan makhluk alam lain? Itulah yang terjadi pada Samad.